Barack Obama dia jadi Presiden Amerika pada usia dia 47 tahun. Tapi Donald Trump dia jadi Presiden Amerika pada usia dia 70 tahun. Colonel Sanders iaitu pengasas KFC, dia jadi founder KFC pada usia dia 65 tahun. Itu pun setelah dia dah buat macam-macam bisnes and tak berjaya, tiba-tiba yang KFC ni berjaya pada usia dia 65 tahun. Warren Buffett dia jadi billionaire pada usia dia 56 tahun. Mr. Beast iaitu YouTuber yang paling terkenal dan paling famous dekat dunia ni, dia jadi famous after dia buat video yang ke-500. Itu after dia konsisten selama 5 tahun dia buat video, tak ada orang notice dia. Sekali ada satu video dia yang meletup and then dia jadi famous and jadi YouTuber yang paling famous, paling orang kenal dekat dunia. Lamine Yamal dia menang Euro pada usia dia 17 tahun. Tapi Cristiano Ronaldo dia menang Euro pada usia dia 31 tahun. Contoh dekat Malaysia pula, Khairul Aming dia berani buka bisnes after dia konsisten bina personal branding dia selama 4 tahun. Dia buat video masak-masak. Kau perasan tak? Daripada tahun 2018 kalau aku tak silap sampai tahun 2022, lepas tu dia berani buat bisnes sambal nyet dia and then daging dendeng. Yang terbaru ni restoran Rembayung. So kau nampak tak dekat sini? Tak semestinya bila kau buat bisnes dan kau tak berjaya baru seminggu, baru 2 minggu, baru sebulan kau dah nak give up. Sedangkan kalau kau tengok orang-orang yang dah berjaya, orang-orang yang famous, sebenarnya diorang bukan berjaya dalam masa yang singkat tau. Diorang ambil masa bertahun-tahun. Kau baru seminggu, baru 2 minggu nak give up. So relax korang, sabar-sabar. Mungkin sekarang ni kau nampak macam tak berjaya, tapi kita tak tahu tau masa depan kita macam mana. So maksudnya korang, kalau korang tak berjaya hari ni, mungkin esok. Kalau korang tak berjaya esok, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau bukan bulan depan, mungkin tahun depan. Kalau bukan tahun depan, mungkin lagi 5 tahun. So korang, apa pendapat korang? Cuba korang komen.